Pendapatan tak tetap jadi masalah. Tapi bila simpanan pun ikut mood itu yang bahaya tuan-puan. Hari ni rasa nak menyimpan, esok pula rasa nak borong Shopee. Lusa, gaji masuk, lepas tu lesap sahaja tuan-puan. Bila anda ada duit yang banyak, makin besar nafsu, makin besarlah anda berbelanja. Masalah bukan sebab anda tak cukup duit tuan-puan. Masalah ini berlaku sebab duit tu tak selamat dalam bentuk tunai. Duit tu senang sangat untuk bocor, senang sangat untuk cair. Hari ini RM10,000 nampak banyak. Tapi cuba tengok 5 tahun ke depan tuan-puan, tinggal apa je? Emas tak bagi anda kaya dalam sehari tuan-puan. Tapi dia selamatkan nilai duit anda daripada anda jatuh miskin secara tiba-tiba. Bila duit anda dah tukarkan kepada bentuk emas, anda dah sorok sebenarnya kekayaan yang anda ada daripada diri anda sendiri yang boros. Emas ini tak bagi anda alasan. Emas ini tak ikut mood anda. Emas ini akan jaga nilai diam-diam harta anda. Jadi tuan-puan, kalau anda ada duit yang banyak, jangan tunggu sampai hilang semuanya baru anda nak sedar tuan-puan. So tuan-puan, hari ini anda masih ada peluang untuk lindungi duit itu. Mulakanlah simpanan emas dengan saya di Syarikat Public Gold.